Kepada yang selalu guna laluan lebuh raya daripada Sungai Petani ke Batam, mesti akan perasan garisan putih-putih ni. Tadi dia garisan sambung. Lah ni dia garisan putih-putih. Lepas tu dia belah tepi sekali dia ada garisan sambung. Dia benda ni dia tak sama macam lorong kecemasan biasa. Kalau lorong kecemasan biasa tu dia belah tepi lain kuning, bukan tepi kuning, dia belah tepi lain kiri dia tak putih-putih macam ni, dia sambung, dan belah tepi kali tak ada line. Tu laluan kecemasan yang biasa kita tengok lah. Ni kita tak boleh panggil dia lorong kecemasan. Saya rasa ni mungkin smart lane, tapi smart lane orang kata dia ada signboard smart lane. Sini signboard dah tak ada. Dulu awal-awal tu ada signboard tu, dia jenis boleh pusing. Kalau tak guna, dia pusing menghadap luar lah, menghadap pagar, menghadap hutan. Kalau guna, dia menghadap ke trafik. Lah ni signboard tu pun dah hilang. Jadi mungkin lain ni dah jadi laluan smart lane sepenuh masa. Mungkinlah saya pun nak abang pun, saya bukan pihak Plus, tapi memang saya nampak perasan benda ni. Dan ada orang komen mesej saya, buat cerita pasal lorong ni lah. Jadi kalau maksudnya saya rasa lah kereta boleh guna lorong ni pada bila-bila masa. Selalunya orang kata lorong kecemasan ni motor ya guna, diberi kelonggaran, bukan kata boleh guna hak mula motor, bukan. Tapi boleh guna sepenuh masa. Kalau ada pihak Plus boleh jawab, baguslah. Garisan putih-putih ni dia akan habis dekat susun nak masuk hentian rehat dan rawat Ikan Batu. Lepas tu dia tak ada lah macam ni. Lepas tu dia sampai Batam, sampai Sungai Dua, dah jadi macam lorong kecemasan biasa balik. Kalau perhati tengok kan, ni garisan putih-putih ni sampai susul masuk Ikan Batu dia akan habis. Kereta ni pun bawa santai, okay, tak salah apa pun, jangan cerita. Ni dah jadi lurus balik. Bila lurus balik ni maksudnya dah jadi lorong kecemasan balik lah. Tengok lorong garisan yang biasa ni belah tepi sekali tak ada garisan apa-apa, tak macam tadi. Sampai susul masuk balik Arendar, ni standard lah. Dia putih-putih macam ni memang standard. Mana-mana tempat susul masuk, susul keluar memang macam ni. Lepas tu ada garisan kuning. Garisan kuning tu maksudnya saya rasa tak boleh parking lah, tapi ada je orang parking tempat ni luas kan. Sampai jumpa balik dalam biasa dia jadi macam normal balik. Siapa-siapa pihak Plus boleh tolong komen lah untuk pengesahan apa cerita lorong ni. Sekian.